Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih diucapkan pada Tuan Hazim sebagai pengerusi majlis. Seterusnya yang dihormati pada tuan-tuan, tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada sesi santai breakfast talk pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang pada semua. Mungkin ada yang pertama kali ataupun yang mungkin banyak kali di Akademi Seniji. Dengan tajuk kita pada hari ini, kita santai-santai pada sesi pada hari ini, menyelesaikan masalah dengan tenang. Tuan-tuan ya, adakah sebab saya tenang? Tak semestinya. Okay. Ini adalah sebagai reminder, sebagai tazkirah kepada saya dan kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita melihat apakah yang Allah sampaikan dalam kegawatan sekarang. Dalam dia sebenarnya kalau orang masuk ke tahun baru, walaupun sekarang dah bukan tahun baru tuan-tuan kan, ialah tahun yang baru adalah tahun ekonomi makin buruk. Orang cakap begitu kan, orang cakap ekonomi melisit dan sebagainya. Tetapi adakah perkara itu betul atau tak betul, itu bergantung kepada macam mana kita melihatnya kan. Dan bergantung itu pun dia sebenarnya ada dua saja bergantung tuan-tuan. Walaupun orang cakap dan sebagainya, okey, dan sebagainya, tapi sebenarnya bergantung itu adalah dua sahaja di dalam kerangka kita, kehidupan kita seharian. Yang pertama ialah sama ada ia datang daripada Quran ataupun yang kedua dia datang daripada Qarin. Dua saja. Kan? Kerana Allah menyatakan dalam surah Az-Zuhruf ayat yang ke-37, kan? Iaitu, tuan-tuan, suara saya okey tak? Ya, saya ni putus-putus sikit. Okey, saya cuba guna ni ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kata Allah dalam surah Az-Zuhruf. Surah Az-Zuhruf ini adalah surah perhiasan. Tuan-tuan ya, surah perhiasan. Tema bagi surah ini ialah jangan kagum pada materialism. Surah Az-Zuhruf. Kalau tuan-tuan baca surah Az-Zuhruf, dia akan memberi ubat kepada kita. Kalau kita kadang-kadang kita tengok kereta orang lagi besar, tengok bisnes orang lagi bagus, tengok kat Facebook makanan orang makin sedap, tuan-tuan ya. Tengok perkara tersebut, itu namanya perhiasan. Okey. Dan kalau tuan-tuan rasa macam tak berapa senang dengan orang lain punya perhiasan tersebut, tuan-tuan kena baca surah Az-Zuhruf. Nanti tuan-tuan akan nampak bahawa ini adalah ubat kepada diri kita. Jadi insya-Allah akan tenanglah. Okey. Pasal 114 surah di dalam Al-Quran itu memang akan menenangkan. Tapi kalau kita tengok surah Az-Zuhruf, Allah cakap apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang rabun, tuan-tuan ya. Ya'shu itu maksudnya rabun. Kalau diterjemahkan biasanya dikatakan tidak mengindahkan. Tapi maksud Aisyah itu adalah rabun. Tuan-tuan kalau tak pakai cermin mata, bagi yang pakai cermin mata, tengok tu dia macam tak berapa sharp. Tuan ya? Tak berapa sharp. Itu rabun. Maka wa may ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang rabun daripada mengingati Ar-Rahman, dia tak sharp mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa Allah cakap? Nuqayyid lahu syaitanan. Allah akan assignkan syaitan fahuwa lahu qarin. Dan syaitan itu menjadi qarin. Biasa kita dengar kan perkataan qarin kalau dalam perubatan Islam lah biasanya. Ya tuan-tuan ya. Setiap orang ada qarin. Kita sekarang dalam ni, saya pun ada qarin, Nabi Muhammad pun ada qarin, okey. Tapi maksudnya beza qarin kita dengan qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah qarin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah surrender, submit kepada Allah Subhanahu taala. Qarin itulah yang akan meniupkan dalam diri kita yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kalau katakan banyak qarin, kita akan menyelesaikan masalah dengan gelabah. Tuan ya, kita akan menyelesaikan masalah dengan gelabah. Kalau kita selesaikan masalah dengan Quran, maka kita akan dapat menyelesaikan dengan tenang. Pasal Allah cakap tadi, barang siapa yang rabun an dzikrir rahman, mengingati kepada Ar-Rahman. Tapi kalau kita selalu ingat, insya-Allah kita akan mampu tenang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, atas dasar itu pada hari ini kita nak berbincang, borak-borak. Okey, kalau tengok poster kat situ, adakah rasa stres, tercari-cari tempat bergantung, malas nak fikir. Okey, malas nak fikir itu pasal kalau banyak sangat perkara tuan-tuan kan. Okey. Ataupun marah, ataupun serabut, ataupun sedih, ataupun ada banyak sangat masalah. Ada orang yang bila ada banyak masalah, dia nak lawan dengan masalah tersebut.
Okay, ataupun dia nak handle masalah tersebut. Ada orang dah cuba nak handle, dah jumpa bos kan, rasanya bos ni buat sesuatu, dah jumpa bos tak faham-faham kan, ataupun nak sampaikan kepada menteri ke, menteri tak faham, contohnya lah tuan kan. Okey, contoh. Okay, kalau faham, okey, alhamdulillah. Okey, ataupun dah bagi WhatsApp, dah letak status apa sebagainya, orang tak faham juga. Okey, jadi kadang-kadang dahlah ada masalah bila disampaikan orang tak faham, lagi tambah masalah tuan-tuan ya. Bagi setengah orang dia rasakan bahawa ini tidak menenangkan, ini tidak menenangkan. Maka pada hari ini tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak tengok sama-sama ialah cabaran masalah di dalam Al-Quran. Okay, salah satu daripada istilah yang digunakan ialah perkataan imtihan. Okay, imtihan iaitu ujian selepas belajar. 2 kali sahaja diulang oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Apa maksud imtihan? Imtihan adalah mudah, menekankan aspek pemurah dari yang menguji. Contohnya cikgu bagi soalan kepada anak murid, mestilah apa yang telah diajar. Itu imtihan. Dalam Al-Quran 2 kali saja Allah mengulang perkara ini. Kita tak tengok secara detail lah tuan-tuan ya. Istilah lain ujian adalah ibtila ataupun bala. Yang ini banyak sikit, 37 kali. Beza dengan imtihan ialah belajar selepas ujian. Dapat ujian dahulu baru belajar. Itu sebabnya tak masuk universiti, tak masuk sekolah, don't worry. Tuan ya. Pasal apa? Pasal ada orang masuk sekolah, dia dapat 2 kali saja. Maksudnya masuk sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, master, PhD, dia menyiapkan orang untuk apa tuan-tuan? 2 istilah saja yang diulang dalam Al-Quran, imtihan. Yang lain itu, orang itu ada master, PhD, degree, SPM ke, tak ada ke, dia tetap juga menghadapi ibtila. Ibtila ini dia hadapi ujian dahulu. Dan ujian itu sama ada dia pernah belajar kat universiti ke tidak, dia akan hadapi dahulu. Bentuknya berat, dalam bentuk sama ada baik ataupun buruk, dan ia boleh menyebabkan kita upside down. Surah upside down, siapa dekat mana tuan-tuan? Surah Nabi Yusuf. Kan? Satu kisah lengkap upside down. Kan? Mula-mula mimpi nampak ada harapan, lepas tu kena masuk telaga, lepas tu naik balik, lepas tu dijual harga murah, turun balik, lepas tu diambil, dibeli balik, kemudian masuk ke dalam istana ataupun rumah yang mewah. Ingatkan dah okey, naik, lepas tu turun balik, masuk penjara tuan-tuan ya. Ataupun sebelum masuk penjara itu bersama dengan isteri kepada Al-Aziz, masuk penjara. Ingatkan penjara ni down, rupanya ada up. Kan? Boleh menyampaikan takwil mimpi. Bila dah rasa macam okey, ada harapan nak keluar, terlupa pula kawan yang tadi yang sepatutnya beritahu pasal Nabi Yusuf, tolong keluarkan, tak, dia terlupa pula, down balik. Jadi up and down, kisah di dalam kisah Nabi Yusuf itu adalah satu surah lengkap bercakap tentang masalah ataupun cabaran dalam hidup kita. Baik. Jadi ini 37 tuan-tuan ya. Dan ciri 37 ini, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tengok ayat-ayat ni dalam Al-Quran, konsep ibtila adalah benda itu besar, benda itu nampak. Benda itu besar, benda itu nampak. Yang mencabar lagi adalah fitnah. Surah yang berkaitan dengan fitnah ini, kalau tuan-tuan nak kaji betul-betul, berhati-hati dengan ujian. Tapi ujian bentuk fitnah tuan-tuan ya, bukan bentuk yang ini. Berhati-hati. Kalau ini mungkin surah Al-Mulk tuan-tuan boleh jumpa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi di sini surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut cerita pasal fitnah, dan Allah cakap sekali dengan solutionnya macam mana nak menghadapi fitnah tersebut. Tapi apa beza fitnah dengan ibtila? Fitnah adalah sama juga, belajar selepas ujian, berat, tetapi ia dekat di hati. Kalau ini jauh di hati tuan-tuan ya, nampak dari segi luaran memang itu adalah ujian. Contohnya, kalau orang itu dapat keretanya besar sangat, tengok rumah dia besar sangat, kita tahu itu sedang dihadapi, diuji oleh Allah. Kan? Jangan worry, jangan pula kata hebatnya dia, tak sama saya ni, kereta kecil apa sebagainya. Tuan-tuan kena faham bahawa konsep Quran, ibtila kepada, kalau nampak baik itu ibtila besar, kalau dia bentuk buruk pun ibtila yang besar. Orang itu ada package ni tuan-tuan, don't worry. Tuan ya. Maksudnya ada ujian pada orang tu, ada. Kan? Tuan-tuan kalau dulu tak ada apa-apa, kemudian tuan-tuan ada degree, orang ada degree,
Orang ada master, dia ada ibtilak yang tersendiri. Kan? Ibtilak ni apa? Ialah dia kalau nak kerja, kalau dibayar gaji murah-murah, tak nak saya. Ibtilak bagi dia. Waktu tak ada dulu, saya tahu saya ni siapa. Waktu tak ada kuasa, sebagai orang bawah, saya tahu, kan, saya tidak mahu jadi orang yang menzalimi. Bila dah jadi orang ke atas, tuan-tuan, mudah menzalimi. Ibtilak. Ya. Waktu kita kat bawah, kita rasa macam buruk. Bila dah ada kat atas, itu juga ibtilak dalam bentuk baik. Baik. Fitnah bentuknya macam mana? Dekat di hati. Ini lebih mencabar, tuan-tuan. Dia dah dekat di hati ataupun kadang-kadang dah masuk dalam hati. Dah masuk dalam hati. Contoh, dalam surah At-Taghabun Allah menyatakan anak sebagai fitnah, harta sebagai fitnah. Surah At-Taghabun, surah At-Tahrim dan surah At-Talaq, 3 surah ini, tuan-tuan, adalah surah pengurusan konflik bagi keluarga. Tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak kaji tentang jadi kaunselor ke apa ke, kan, kalau tengok saya nak kaunseling pasangan suami isteri, 3 surah ini, At-Talaq, tuan-tuan tahulah kan, surah tentang perceraian. Tapi menariknya dalam surah itu ada perkataan takwa, dan ayat 1000 dinar yang selalu tampal-tampal tu, itu ambil daripada surah apa, tuan-tuan? Surah bercerai. Tuan-tuan, ya. Jadi adakah bercerai itu negatif? Tak semestinya, kan? Pasal mungkin yang buruk pada kita nampak sebenarnya baik bagi Allah dan sebaliknya. Baik. Jadi fitnah ini konotasinya negatif, maksudnya benda yang mencabar, tuan-tuan. Kalau ini mungkin benda yang baik, rumah besar ke ataupun pangkat besar, tapi yang di sini memang dia membawa kepada konotasi negatif dan terkadang tidak disedari oleh orang yang diuji. Kita tak sedar. Anak, mana kita nampak apa fitnah di sebaliknya, apa ujiannya, tuan-tuan, ya. Tapi bila kita tahu macam terlampau, pasal anak tu terlampau comel, nak pergi surau susah. Contohnya, tuan-tuan, kan. Okey. Pasal anak tu kita sayang sangat, nak meninggalkan dia, okay, ujian pada Nabi Ibrahim, nak tinggalkan di wadi, satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada minuman. Tough, tuan-tuan, kan? Antara ibu dengan ayah, mana yang lebih susah meninggalkan? Dua-dua sebenarnya, tuan-tuan, ya. Okay. Syaratnya kalau ayah tu sayang, kan? Kalau ayah tu tak sayang, dia nak tengok bila anak dah besar dah ni apa sebagainya, bergantung, tuan-tuan, ya. Tapi of course lah, orang biasanya cakap pada ibu, dua-dua diuji, tuan-tuan, ya. Dan ujian tersebut, makin bertambah umur kita, akan bertambahlah ujian tersebut. Itu adalah kaedahnya, kan? Kerana Allah nyatakan di dalam surah Al-Ankabut tentang yuftanun, okay? Bila la yuftanun, maksudnya ialah ujian itu dalam bentuk mudhari', dalam bentuk continuous, maksudnya dia akan bertambah. Simple logic, senang dia, tuan-tuan. Dulu kita ambil UPSR, lepas tu ambil SRP SPM ataupun SRP PMR, lepas tu SPM. Ada tak siapa-siapa yang ambil SPM, ambil UPSR, lepas tu tingkatan 3 UPSR, tingkatan 5 UPSR? Tak ada, kan? Mengapa tak ambil? Padahal itu ujian juga. Pasal apa, tuan-tuan? Ini macam training pula, okey, pasal ini okey, bolehlah, kan? Kita borak-borak aja. Mengapa? Kerana ujian maksudnya ialah dia mesti lebih sukar daripada apa yang telah dialami sebelum itu, tuan-tuan, ya. Dan Allah memang bagi ujian bagi anak waktu dia baby, ujiannya ialah dia menangis tengah malam, kan? Dia umur 8 tahun nanti, ujiannya ialah dia nak Ultraman ataupun Doraemon. Bila pergi supermarket, dia mesti nak beli sesuatu. Dia tengok abang dia dapat beli, kalau dia tak beli, walaupun dia tak perlu beli apa-apa, kan, ya? Tapi kalau dia tak beli, dia rasa bahawa macam abah tak sayang. Dan nak membuktikan bahawa abah masih sayang, itu adalah satu ujian yang tersendiri. Kalau kita marah ataupun kalau lebih kita mungkin pukul, maksudnya kita sudah menyalahi kepada amanah, tuan-tuan, ya. Tapi dalam masa yang sama, kalau saya beli juga ikut pada apa yang dia nak, membazir, lepas tu tak sampai 5-10 minit hancur permainan tersebut, yang itu saya pula yang ikut pada syaitan. Ujian. Jadi ini diulang oleh Allah SWT sebanyak 60 kali. Nak ceritanya, tuan-tuan, 99 jenis ujian ini ataupun cabaran masalah dalam Quran, kalau kita boleh kaji satu persatu, kita akan tahu bahawa checklist mana yang kita belum lalu lagi. Tuan-tuan, ya. Maksudnya just tunggu masa saja. Tunggu masa saja, kita akan lalu, sama ada kejap ke lama ke, bergantung. Kalau lepas ujian mungkin kita, ataupun kadang-kadang dah lepas tapi dalam bentuk yang berulang-ulang. Anak contohnya,
Umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun ada hujan? Ada. Dia nak pilih pula nak ambil kereta ke nak ambil motor, kan? Belum lagi kalau dia nak kahwin. Kan? 28 tahun nanti dia mengadu pula, pasangan saya ni masak tak sama lah macam mak masak, kan? Satu lagi, macam mana nak reconcile perkara tersebut. So hujan itu akan terus menerus tuan-tuan. Masalah yang ada dalam kehidupan kita berakhirnya ketika bila? Ketika kita dah tak boleh baca Quran dah. Tuan ya. Ketika kita tak boleh baca Quran, iaitu ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, atas itu bila kita dah faham tentang konsep itu daripada Al-Quran, maka kita senaraikanlah apa sahaja, sama ada namanya ialah kalau istilahnya dalam poster kita kata sebagai rasa stres, Allah menyatakan Nabi Ayub lagi stres, Nabi Yusuf lagi stres. Kita baca kisah-kisah tersebut, kita akan tengok, oh okey, Nabi stres berdakwah, turun kisah ataupun surah Yusuf, ia menjadi remedy kepada Rasulullah, menjadi ubat. Okey, nanti kita akan tengok dia punya conclusion kat mana tuan-tuan. Banyak, memang 114 kita tahu dah memang solution, tapi kita tengok nanti lebih detail lagi. Tercari-cari tempat bergantung. Kalau katakan dalam hidup kita rasa macam nak bergantung pada orang ni dah putuskan harapan pada saya bergantung pada dia, dia pun tak boleh pakai, kan? Maka kita tahu bahawa sebenarnya Nabi Yusuf bergantung kepada ayahnya pun telah dia tak jumpa dah, kan? Nabi Ayub ketika diuji tersebut, dia ingatkan macam isterinya akan support dia, tapi sampai satu masa si isterinya pun dah terkeluar perkataan yang menyebabkan dia terasa, kan? Dan akhirnya dia nak memukul pada, maksudnya dah marah pada si isterinya. Sepatutnya kena pukul 100 kali, tapi akhirnya digantikan dengan bilah-bilah rumput ataupun lidi, lebih kurang begitulah tuan-tuan ya, sebagai ganti kepada tu. Tapi nak ceritakan ialah pada harapnya pada suami ke pada isteri, tapi pada satu masa tuan-tuan, ada masa di mana hujan itu amat kuat, Allah akan disconnectkan kebergantungan kita kepada pasangan, kepada bos, kepada kawan, kepada anak kita. Kalau sekarang masih lagi kita rasa macam insya-Allah ada lagi, kita doakan agar kita masih lagi ada pasangan kawan yang dia terus connectkan kita pada Allah. Tapi biasanya Allah akan, bukan biasanya, memang kita tengok dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ada Khadijah pergi, Abu Talib sebagai protector pergi, sampai waktu itu dah tak tahu dah apa tuan-tuan ya. Maksudnya pada waktu itu Allah inginkan kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun memang pasangan kita ni memang terbaik, memang tip top, tapi Allah tak nak kita meletakkannya sama kahubbillah tuan-tuan ya. Macam mana nak tahu? Kena bagi hujan, barulah nanti betul ke kamu ini cinta lebih kepada Allah SWT pada saya lah tuan-tuan, kan? Ataupun sama level. Nak tahu macam mana? Contohnya kalau katakan simple bagi orang lelaki, sembahyang berjemaah, tuan-tuan kan? Nak pergi makan di rumah baru masak ni, kan? Ataupun saya pergi sembahyang dulu, nanti saya balik, kan? Tapi kalau kat sana ada makanan dekat surau tuan-tuan, tuan-tuan tolaklah dulu, kan? Ataupun bawa balik, jangan pula balik dah kenyang, itu memang cari naas lah, kan? Okey, pasal tidak berusaha dengan yang terbaik. Baik, cuba lari daripada masalah. Ini pun satu masalah. Hari ni kita bincang masalah tuan-tuan ya. Okey, pasal sebenarnya semua perkara istilah saja. Tapi kalau tuan-tuan tengok 99 tempat di dalam Al-Quran, sama ada ibtila ataupun imtihan ataupun fitnah, sebenarnya semua perkara ini berlaku. Nak tengok tentang cuba lari daripada masalah tuan-tuan baca surah Al-Ahzab. Dah tengok dekat sana geng orang-orang yang nak serang itu dah berkompromi, dah bergabung, memang menakutkan. Okey. Tetapi tema surah Al-Ahzab adalah menyerah diri kepada Allah ketika sulit. Itu tema dia. Tuan-tuan baca dia cerita tu, nanti ada panduan-panduan. Walaupun susah sangat nak tukar nama bin kepada ayah angkat. Biasa tuan-tuan kan, orang kalau ambil anak angkat, dia bin kepada ayah dia. Nak tukar pada nama ayah yang sebetulnya, sukar ke senang? Susah, kan?
Nanti orang tahu, engkau mana angkat, kamu sepatutnya tak dapat ini apa warisan dan sebagainya. Susah tuan ya. Ia berada dalam surah Al-Ahzab. Malah dalam surah Al-Ahzab diceritakan tentang Nabi bagi option kepada isteri Nabi, sama ada nak menghadapi kesulitan yang berlaku ataupun berpisah. Sampai tahap begitu dalam surah Al-Ahzab. Okey, pasal apa? Pasal cuba lari daripada masalah ini. Memang kalau tengok kat sana ada tentera yang nak serang, pada waktu itu kena kuat. Dan dalam peristiwa Uhud ialah 300 orang dia lari awal-awal lagi. Kan? Dia lagi awal-awal. Pasal apa? Tengok kepada tak tahan, takut. Itu adalah sesuatu yang Allah dah letakkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau waktu perang orang-orang Islam masih lagi bertahan dengan panduan daripada surah Al-Ahzab, kalau kita ada pengalaman begini tuan-tuan, kan, dekat tempat kerja macam alamak takut ke, kan, ataupun di rumah ke takut sesuatu masalah yang berlaku, kita baca surah Al-Ahzab kuat-kuat, bukan kuat-kuat, kita baca, tengok balik, kuasai dan hayati perkara tersebut. Kita akan rasa kalau perang pun orang-orang Islam dulu kuat bergantung pada Allah, yang ini apalah sangat. Bismillah, masuklah tuan, kan. Tapi ada step by step yang perlu dibuatlah, jangan serah diri je tuan ya. Baik. Malas nak fikir. Mengapa malas nak fikir? Apa sebab orang malas nak fikir tuan? Pasal rasa macam kalau fikir pun tak selesai ke? Ada pengalaman tuan? Kan? Contohlah kalau orang buat bisnes. Saya bagi contoh orang buat bisnes, pasal saya buat bisnes tuan kan. Kalau dah hujung bulan tu dah nampak dah macam duit ni tak berapa nak cukup. Fikir macam mana pun sampai pukul 2 pagi pun. Tetapi adakah kaedah itu betul ataupun tak? Nanti kita tengok tuan-tuan ya. Kerana Allah memberikan solusi ni seawal ayat 100 pertama dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah diturunkan pada 2 tahun pertama Nabi di Madinah, tuan-tuan ya. Jadi di Madinah ni Rasul di negeri baru, negara baru. Kemudian apa lagi? Menghadapi orang baru, ada Yahudi. Ada pula golongan munafik kat sini. Macam-macam masalah, macam-macam songil. Maka dalam surah Al-Baqarah ini banyak cerita pasal Nabi Musa, tuan-tuan ya. Selain daripada surah-surah lain, pasal nak beritahu apa? Nak beritahu okey, nak jadi pemimpin yang identiti teguh, baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Kerana di dalam ini Allah mengajarkan bagaimana nak kuat, tenang hati, hati masih hidup lagi walaupun menghadapi banyak masalah. Pasal ada orang tuan-tuan bila hadapi banyak sangat masalah, banyak sangat akhirnya hatinya sama ada jadi sakit ataupun mati. Tapi bagaimana kita nak maintain hati yang hidup? Allah berikan terus surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan kita nak elakkan daripada hati yang sakit ayat 6 dan 7. Dan bagaimana nak mengelakkan daripada hati yang mati tuan-tuan ya? Hati yang sakit ialah pada ayat yang ke-8 hingga ke-20. Ringkas tuan-tuan ya. Jadi kalau malas nak fikir, sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata malas, ini kita selalu doa ni sebenarnya. Kita doa agar malas ke agar tak malas? Tak malas kan? Minal ajzi wal kasal. Jadi jangan cakap yang tu. Kan? Pasal macam kita ikut siapa tuan-tuan? Quran ke Qarin? Qarin. Kan? Nak fikir memang kita katalah ya Allah susahnya nak fikir. Okey, pasal ada ya Allah susah, saya ni hamba nak fikir, saya sepatutnya fikir tapi susah ya Allah nak cari macam mana solution ni hujung bulan nak bayar bil. Kalau susah, okey, nanti Allah akan tunjukkan yang mudah tuan. Kan pagi-pagi kan kita doa surah duha, solat duha kan. Kalau yang sukar permudahkanlah. Tapi kalau malas, na'udzubillahi min dzalik. Ini tuan kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi perkataan yang keluar ini kita kena proses dahulu baru tenang. Tuan ya. Pasal dia macam tuan-tuan kalau diberi soalan matematik. Ini bagi soalan matematik tuan-tuan ya. Pagi-pagi bagi soalan matematik. Saya buat satu bulatan. Ada berapa garis lurus pada bulatan ini tuan-tuan? Cikgu matematik ada ataupun engineer ke saintis ke? Ada berapa garis? Siapa yang dapat jawab nanti dapat hadiah. Pergi ke program apa Hazim? Kita nak bagi hadiah?
Surah As-Sajdah ya, diskaun. Okey, diskaun nanti kita tanyalah. Tak boleh bagi keputusan tuan-tuan. Okey. Berapa garis lurus pada ini memerlukan kepada cara berfikir yang tinggi tuan-tuan ya, untuk mengira berapa garis lurus pada bulatan ini. Ya? Ya, cuba. Kalau kita lihat dia macam ni, dia satu je lah. Satu. Kalau kita balik kan, so Aha. dia berdimensi atas. Okey. Kalau kita balik sini, dia satu lah. Okey. Jadi berapa garis lurus? Satu lah. Satu. Jawapan satu. Lagi? Maksudnya kita tengok dia bulatan saja ke atau kita boleh tambah di garisan kalau tengok dia bulatan kita tak ada lah. Mengapa kita nak lurus? Pasal pagi ni kan kita baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan ya. Okey, lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan? Okey. Jadi kita nak tengok berapa garis lurus dan berapa jawapannya? Yang penting nak jawapan je. Saya berdasarkan gambar tu tak ada garis lurus. Tak ada garis lurus. Okey, tak ada garis lurus. Tak ada garis lurus. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bagi satu bulatan, kalau ada orang tanya, jawapannya begini tuan-tuan ya. A, senanglah untuk tuan-tuan pilih ya. A ada 1, B ada 2, C ada 3, D ada 100. Itulah cabaran bagi seorang manusia tuan-tuan. Dia tak macam malaikat. Malaikat ini tidak ada pilihan, kan? Malaikat tak ada pilihan, dia taat saja. Tapi bila manusia diberi pilihan, cuba tuan-tuan bayangkan kalau ada sampai Z pilihannya, lagi tak tenang tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok je mengapa ada 101 campur 2 kan. So jawapan tuan-tuan ialah A, B, C, D. Ini menyelesaikan masalah tapi saya yakin tuan-tuan tenang kan. Okey. E, F, G. Sebenarnya tuan-tuan, untuk soalannya dia memang salah. Tidak ada garis lurus. Okey, kalau orang suruh cari garis lurus pada satu bulatan tuan-tuan, sebenarnya orang tu kena kata, mengapa kena cari garis lurus? Tak boleh cari garis bengkok ke? Boleh persoalkan soalan tersebut. Pasal in the first place ialah bila ada masalah tuan-tuan kena persoalkan dahulu, soalan ini betul ke tak? Masalah ni betul ke tak? Betul ke masalah ini begini? Malas nak fikir. Kan? Kalau katakan ini sebagai soalan kepada kita, nak selesaikan macam mana nak menyelesaikan masalah, malas nak fikir. Satu ialah soalan ini tak berapa betul. Kan? Tak berapa betul, erti kata bahawa malas ini bukanlah sesuatu yang menjadi sifat manusia. Tapi Allah bagikan juga jawapannya. Jawapannya ialah kita minta doa betul-betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita doakan kat sini. Dan nak fikir ini kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung dan Allah tidak ada setaranya yang kita akan cuba dapatkan penyelesaian. Nanti kita tengok lebih detail. Cuma perkataan-perkataan ini adalah biasa keluar. Marah contohnya, tuan-tuan ya. Ataupun serabut. Dia pasal serabut tu lah jadi malas nak fikir tuan-tuan kan. Okey. Dan serabut ini, apakah maksud serabut? Apa maksud serabut? Kalau tuan-tuan pernah mengalami ke orang lain cakap serabut, apakah yang berlaku pada orang yang serabut? Macam-macam. Dan penyelesaian pun macam-macam, tapi tak tahu nak mula daripada mana. Tuan-tuan kan? Tapi apabila kita tahu bahawa alhamdulillah kita ni ada qul huwallahu ahad, ada satu. Ada Allah yang esa. Jadi kalau orang yang serabut, dia terus sahaja ingat pada yang satu, yang esa, zikrir rahman, dia tak rabun, dia rasa macam ingat pada setengah, ingat pada 2, ingat pada 3, rasanya orang tu boleh selesaikan kot. Orang tu boleh selesaikan kot. Dia lebih daripada satu tersebut. Ataupun kalau dia nak ingat pada Allah tapi kabur-kabur, rabun. Wa may yaqshu an zikrir rahman, sebentar tadi surah Az-Zuhr ayat 37, dia akan menyebabkan dia punya serabut juga. Ingat Allah pun jadi serabut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ingat Allah itu tidak solid. Yang kita nak bina pada hari ini, yang kita nak tengok formula dalam Al-Quran,
Al-Quran ini tuan-tuan, dia bagi solution, ingat pada Allah dan juga pertolongan ataupun wa man nazala minal haq, apa yang turun daripada Allah, solid. Kita tahu nak ambil step 1, 2, 3 kerana instead of sekadar menyelesaikan masalah dengan willpower, semangat nak selesaikan, kita tahu willpower je, teknik one by one. Okay? Ini adalah formula daripada Snyder, seorang psikologis. Dia kata hope, harapan sama dengan goal campur willpower campur willpower. Okay, dia psikologis tuan-tuan ya. Dan ini adalah satu hikmah yang boleh kita ambil, iaitu kalau kita nak sentiasa ada harapan rojak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada goal kita, memang kita nak bertemu dengan Allah. Nanti kita tengok formulanya memang Allah beritahu. Cuma ini bahasa Inggeris daripada Snyder tuan-tuan. Okay? Jadi kita tengok macam ini barat ni, kan? Tapi nanti kita tengok satu-satu goal. Kalau orang yang nak bertemu dengan Allah, nanti harapan dia ketika menyelesaikan masalah memang besar. Itu yang menjadikan tenang. Tenang ni pasal dia ada harapan besar, tuan-tuan, kan? Macam mana harapan tetap besar? Kena ada willpower. Kena ada kuat semangat. Kuat semangat. Tuan-tuan tahu kan bahawa semangat kita, willpower kita makin melemah by time. Pagi fresh, boleh buat keputusan dengan betul. Pukul 10, 11 malam, cara tuan-tuan membuat keputusan adalah makin lemah. Okay? Itu sebabnya kita digalakkan untuk tidur awal. Pasal kalau tuan-tuan buat keputusan pada pukul 11 malam ataupun 12 malam, dia tak sama kualitinya dengan selepas subuh. Tuan-tuan ya. Dan yang ketiga, semangat saja tak cukup, dia kena ada willpower, step by step. Langkah 1 saya nak buat apa, 2 dan 3. Barulah kita akan dapat rojak kepada Allah Subhanahu Taala. Kita tahu, oh step by step ni kat mana. Saya tahu bahawa Allah akan selesaikan masalah saya. Willpowernya daripada Al-Quran yang memberikan bayyinah, penerangan step by step. Dia bukan macam general saja tuan-tuan ya, dia bagi step by step yang kita akan tengok sebentar lagi. Baik. Jadi ini cabarannya. Dan satu lagi ialah sedih. Ya, sedih saya. Kan. Kalau masalah itu sedih apa? Ikan mas meninggal ke, kan? Okey, apa lagi tuan-tuan yang sedih? Biasanya orang cakap sedih. Itu contoh tak menarik kan? Sedih hilang pekerjaan, hilang kawan, hilang orang yang disayangi. Kalau masalah itu datang dan kita ada dua pilihan. Kalau kita nak tenang, Allah ada bagi jawapannya. Dan kalau kita nak serabut, makin serabut lagi dengan masalah yang ada, kan? Dahlah seseorang meninggal, lepas tu kena bagi kerja dekat office, kemudian ada orang cuba call nak cari hutang, kan? Dan kemudian apa lagi? Ada orang tanya soalan bila nak kahwin. Itu lain pula. Okey. Dan kemudian ada orang yang dah kita bergantung, dia pula tak jawab call kita. Boleh tak berlaku dalam satu masa, tuan-tuan? Boleh. Jadi memanglah betul Allah cakap, Allah memang sentiasa betul, tuan-tuan ya. Tapi surah Al-Mulk menyatakan bahawa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memang akan beri ibtila. Dan ibtila apa maksudnya, tuan-tuan? Kita belajar tadi. Ujian yang berat dan dia nampak dekat mata. Nampak dekat mata. Fitnah dia tak nampak. Jadi ibtila dah tahu betul, dan kalau Allah bagi fitnah lagilah, tuan-tuan. Ibtila campur fitnah itu memang all the time berlaku. Jadi ibtila benda yang kita nampak macam alamak saya punya bisnes jatuh ke,